感谢据港 Metropolis 新闻的各位观众们，仍然和本人 Fiona Huang。作为感恩的体现，庆祝活动的高潮将以在 Siti Fatimah 祭坛上宰杀黑山羊来标志。这一仪式是对 Siti Fatimah 神灵的敬意，祈求明年一切顺利。格马罗岛上三教信徒之前夜期便开始聚集，进行一系列的祷告仪式，以迎接元宵节的到来。这一宗教仪式是对过去一年生活的感恩表达。然而，区别于其他地区的独特传统是，在据港的元宵节庆祝中，有一种特别的仪式，即宰杀一只黑色公山羊。元宵节的组织者之一基哈伦表示，在庆祝活动的高潮阶段，将于半夜在西蒂法蒂玛的祭坛上宰杀黑色山羊，作为元宵节庆祝的高潮环节。基哈伦解释道，宰杀黑色山羊的传统世代相传，旨在向祖先表达敬意，特别是西蒂法蒂玛。选择黑色公山羊是因为当地人相信西蒂法蒂玛是一位穆斯林，而山羊是被穆斯林视为洁净的动物。Kegiatan sendiri kok pada hari ini seperti apa? Kegiatan ini kita jam 12 malam tuh ada pemotongan hewan kurban kambing yang semua warna hitam, jantan. Secara simbolis satu atau dua kambing kita akan kurbankan di depan altar Siti Fatimah sebagai rangkaian puncak kegiatan perayaan Cap Gomeh. Maknanya sendiri kok kita menyembelih kambing itu apa Pak? Ya, sebagai rasa hormat dan puji syukur kepada kerabat Siti Fatimah bahwa kita sudah melewati satu fase tahun kemarin dengan aman dan lancar.